Ni nak beritahu, dalam bulan puasa ni dia kata Wanis Caketiau dia sudah jadi gila. Dia sudah jadi raja siput. Yang memang selalu dia kata dia anti jual makanan zaman dulu kala. Makanan pak lebay kepiah longgang, depan meneh mulut, belakang taruh minyak. Bila mai bulan puasa dia sudah jadi satu macam yang abserin apeti. Dia sudah jadi manusia jelmaan yang suka makan siput, belangkai dan kerang rebus ni apa semua. Dia panti seribu mai setiap gila babi mai kat kedai Wanis Caketiau ni setiap ramai mai dia panti beratur. Pasal dia nak makan segala mak nikah mai siput dan kerang rebus ni apa semua. Lepas habis dia pas mai tarawih. Lepas tarawih dia panti mai makan siput. Tapi bila mai time bulan tak puasa, siput ni semua tak arak tak tahu mana api pun tak tahu. Siapa sekong pun tak makan siput. Pasal dia kata dia nak makan benda lain. Dia panti makan Caketiau apakah. Makan sate atau makan benda lain selain daripada batu, kayu, besi dan papan plywood. Siput dan kerang ni bulan puasa baru dia makan. Kedai Wanis Caketiau ni hari puasa ke-8 baru dia start jual siput dan kerang rebus ni semua. Puasa ke-8 baru dia jual. Pasal awal puasa ni dia kata dah nak relax sat apa. Nak pergi masjid semayang zikir baca doa banyak-banyak, semoga dimurahkan rezeki apa dia. Bila ada duit apa semua, rezeki semua melimpah ruah, baru dia boleh sedekah ke orang. Sebab tu lah ni dia minta doa apa dia. Nanti lepas puasa hari ke-8 ni baru hampa boleh main makan kat Wanis Caketiau. Untuk hampa main makan kerang rebus, siput-siput ni apa semua dia. Hampa boleh main sini main makan kerang rebus dan siput-siput ni semua dengan ayam asam, kuah kacang dan sos manis yang diadun rapi sos. Dalam periuk dia panti rebus segala mak nikah kerang-kerang dan siput-siput ni yang dia kata gila-gila sempoi. Tu macam kerang, lokan, siput sudu, belangkai dan macam-macam lagi jenis siput. Semua siput main daripada laut. Tak tahu dia order kat siapa kan, dia pergi beli kat mana tak tahu. Raja siput Wanis Caketiau ni hampa boleh main makan kat sini. Ataupun kalau hampa tak mau makan siput, hampa boleh main makan Caketiau. Caketiau yang masak setiap api yang menyambak gila-gila serba satu rumah sudah terbakar. Pasal mereka beritahu ingat Penang kalau kena ingat Wanis. Resipi original Penang Mari. Yang dalam bulan puasa mereka sudah jadi raja siput. Yang mereka kata gila-gila puas hati. Detail dan tak nak ranjau